Kenapa ada orang yang gaji besar tapi pokai, tetapi ada orang yang gaji biasa boleh hidup tenang? Bezanya bukan pada duit, tetapi pada ilmu. Dengan ilmu yang betul, orang yang bergaji kecil mampu ada simpanan. Mereka tahu membezakan keperluan dan kehendak. Mereka disiplin, simpan sebelum berbelanja. Sikit demi sedikit, akhirnya terkumpul menjadi aset yang banyak. Sebaliknya, kalau tanpa ilmu, gaji yang besar tidak menjamin apa-apa. Semuanya habis dibelanjakan dan bila berlaku kecemasan, mereka terpaksa berhutang. Nampak mewah di luar, tetapi kosong di dalam. Ilmu keuangan ni ibarat cahaya. Tanpa cahaya kita berjalan dalam gelap, mudah tersilap, mudah terjatuh. Tetapi dengan cahaya, jalan yang sama menjadi lebih jelas dan selamat. Dan antara ilmu yang paling asas ialah simpanan. Kalau duit mudah bocor, tukarkan dalam bentuk aset emas. Kerana emas bukan sahaja mengunci nilai, tetapi membina kekayaan yang sebenar dalam jangka panjang. Ingat, semua orang boleh berjaya dalam keuangan, bukan kerana gajinya besar, tetapi kerana luasnya ilmu. Kunci sebenar kejayaan keuangan bukan pada berapa banyak yang kita dapat, tetapi berapa banyak yang kita tahu dan bagaimana untuk kita menguruskan keuangan. Yang mana masih belum tahu, melalui akaun emas Get Pabi Gold, kita boleh simpan emas sikit-sikit mengikut bajet dan kemampuan masing-masing, at least RM100 ke atas. Dan kita boleh fizikalkan emas yang kita nak bila-bila masa saja yang kita mahu. Bagaimana caranya? Klik link di bio Safia Sofian, daftar akaun emas Get percuma, siapkan beli bank sebaiknya.